Dayang Nurfaizah binti Awang Dauti bukan sekadar seorang penyanyi, tetapi antara permata paling berharga dalam industri muzik Malaysia. Dilahirkan pada 20 Julai 1980 di Kuching, Sarawak, Dayang dikenali dengan suara soul dan R dan B yang begitu lunak, penuh emosi serta mampu menyentuh hati sesiapa sahaja yang mendengarnya. Selama lebih 2 dekad, beliau membina nama sebagai Ratu R dan B Malaysia dengan bakat luar biasa dan personaliti yang lembut. Namun di sebalik senyuman manis dan kejayaan gemilang itu, tersembunyi kisah pilu yang jarang diketahui umum. Kini, pada usia 44 tahun, kehidupan Dayang Nurfaizah dikatakan menyimpan luka yang benar-benar menyentuh hati dan membuat ramai peminat sebab apabila mengetahui kebenarannya. Sebenarnya, apabila bercakap tentang tragedi hidup Dayang Nurfaizah, ramai peminat mula sedar bahawa penyanyi ini tidak pernah melalui skandal besar atau kejatuhan dramatik seperti yang sering berlaku dalam dunia hiburan. Dayang tidak pernah dikaitkan dengan masalah hutang, kontroversi liar ataupun kisah sensasi yang memalukan. Sepanjang lebih 2 dekad berada dalam industri seni, beliau dikenali sebagai seorang artis yang menjaga imej dengan sangat baik, sopan, merendah diri dan terlalu fokus terhadap muziknya. Namun, di sebalik ketenangan itu, tersimpan perjuangan emosi yang tidak ramai benar-benar memahami. Bagi Dayang, cabaran paling besar bukanlah kontroversi, tetapi tekanan senyap yang datang daripada industri hiburan itu sendiri. Walaupun memiliki suara luar biasa yang diakui ramai sebagai antara terbaik di Malaysia, perjalanan seninya tidak selalu mudah. Industri muzik sentiasa berubah dengan pantas. Trend datang dan pergi. Cita rasa pendengar berubah setiap tahun dan artis-artis baru muncul tanpa henti. Dalam beberapa temu bual, Dayang pernah mengaku bahawa ada saat-saat beliau merasa takut tidak lagi relevan dalam dunia hiburan. Bayangkan seorang penyanyi yang memiliki bakat sebesar itu pun pernah meragui dirinya sendiri. Dayang mengakui dia sering berfikir sama ada dirinya masih mampu bertahan atau akan perlahan-lahan dilupakan masyarakat. Tekanan untuk sentiasa berubah, menghasilkan karya baru dan memenuhi kehendak pasaran kadangkala membuat dirinya penat secara mental. Namun, apa yang membuat ramai kagum ialah Dayang tidak pernah memilih jalan mudah. Beliau tetap mempertahankan identiti muziknya dan tidak mahu mengorbankan kualiti semata-mata untuk mengejar populariti sementara. Salah satu episod yang paling meninggalkan kesan dalam perjalanan karirnya ialah ketika menyertai pertandingan reality One in a Million pada tahun 2006. Ketika itu, Dayang sebenarnya sudah pun dikenali sebagai penyanyi hebat. Ramai tertanya-tanya mengapa seorang artis yang sudah berjaya sanggup menyertai pertandingan nyanyian seperti peserta baru. Rupanya, Dayang mahu mencabar dirinya sendiri dan menghidupkan semula momentum kerjayanya. Sepanjang pertandingan itu berlangsung, beliau menerima pujian luar biasa daripada juri dan penonton. Vokalnya dianggap jauh lebih matang dan berkualiti berbanding peserta lain. Namun, sesuatu yang tidak dijangka berlaku apabila Dayang tersingkir di peringkat top 4 akibat sistem undian SMS yang menyumbang sebahagian besar keputusan pertandingan. Keputusan itu mengejutkan ramai pihak. Ada yang marah, ada yang kecewa, malah ramai peminat menganggap Dayang sepatutnya layak berada di pentas akhir. Walaupun kelihatan tenang di hadapan kamera, kekalahan itu sebenarnya memberi kesan mendalam kepada dirinya. Ia membuat ramai sedar bahawa bakat semata-mata kadangkala tidak cukup dalam dunia hiburan moden. Namun Dayang tidak pernah menyalahkan sesiapa. Beliau menerima keputusan itu dengan penuh profesionalisme dan terus melangkah ke hadapan tanpa dendam. Selain tekanan kerjaya, satu lagi perkara yang sering menghantui hidup Dayang ialah soal cinta dan perkahwinan. Ketika rakan-rakan artis lain membina keluarga,
dan mempunyai anak, Dayang masih memilih untuk hidup sendiri selama bertahun-tahun. Disebabkan itu, beliau sering diasak dengan soalan yang sama dalam setiap temu bual. Bila mahu kahwin? Soalan itu mungkin kedengaran biasa bagi orang lain, tetapi apabila ditanya berulang kali selama bertahun-tahun, ia perlahan-lahan menjadi tekanan emosi yang berat. Ramai tidak sedar bahawa Dayang sebenarnya telah mengorbankan sebahagian besar masa mudanya demi muzik. Beliau terlalu fokus membina kerjaya sehingga kehidupan peribadi sering diketepikan. Namun, masyarakat kadangkala cepat menghukum wanita yang masih bujang pada usia 40-an seolah-olah kehidupan mereka belum lengkap tanpa perkahwinan. Keadaan menjadi lebih rumit apabila Dayang sering dikaitkan dengan pelbagai gosip cinta. Antara yang paling hangat ialah khabar angin mengenai hubungannya dengan penyanyi muda terkenal H.L. Husaini. Hubungan rapat mereka membuat ramai peminat mula membuat spekulasi bahawa mereka sebenarnya sudah berkahwin secara rahsia. Malah, ada yang mendakwa gosip itu sengaja diwujudkan sebagai promosi murahan. Apa yang menyedihkan, Dayang terpaksa berulang kali tampil menjelaskan keadaan sebenar walaupun beliau seorang artis yang sangat menjaga privasi hidupnya. Pada awal tahun 2026, beliau akhirnya menafikan secara terbuka dakwaan kononnya dirinya sudah berkahwin. Dengan nada tenang dan penuh matang, Dayang meminta orang ramai bersabar dan menghormati ruang peribadinya. Di situlah ramai mula memahami bahawa kesedihan terbesar dalam hidup Dayang bukanlah tragedi besar yang menghancurkan dirinya, tetapi tekanan halus yang terkumpul selama bertahun-tahun. Tekanan untuk kekal relevan, tekanan memenuhi harapan masyarakat, dan tekanan menghadapi penilaian orang luar terhadap kehidupan peribadinya. Namun sehingga hari ini, Dayang Nurfaizah tetap berdiri sebagai seorang wanita yang menjaga maruah, prinsip dan kecintaan terhadap seni dengan penuh bermaruah. Walaupun pernah melalui pelbagai tekanan emosi dan cabaran dalam dunia hiburan, Dayang Nurfaizah akhirnya membuktikan bahawa ketulusan dan kesabaran mampu membawa seseorang bertahan lebih lama daripada populariti sementara. Kini pada usia 44 tahun, beliau masih berdiri teguh sebagai antara penyanyi wanita paling dihormati di Malaysia. Nama Dayang bukan sekadar dikenali kerana vokalnya yang luar biasa, tetapi juga kerana disiplin, kesederhanaan dan maruah dirinya yang sentiasa dijaga sejak awal kemunculan. Perjalanan seninya sebenarnya sangat panjang dan penuh usaha. Dayang mula mendapat perhatian selepas berjaya marka peringkat akhir pertandingan Golden Teen Search anjuran RTM pada tahun 1997. Ketika itu, ramai sudah dapat melihat sinar bakat besar dalam dirinya. Suaranya yang lembut tetapi penuh tenaga membuatkan dia berbeza daripada penyanyi lain. Tidak lama selepas itu, Dayang melancarkan album pertamanya pada tahun 1999 dan lagu Hakikat Cinta terus membuka jalan besar buat dirinya dalam industri muzik Malaysia. Namun titik paling besar dalam kejayaannya hadir apabila lagu Seandainya Masih Ada Cinta meledak sekitar tahun 2001. Lagu itu bukan sahaja menjadi siulan ramai, malah mengangkat Dayang sebagai antara penyanyi wanita paling berpengaruh pada zamannya. Dari situlah masyarakat mula melihat dirinya sebagai Ratu R dan B Malaysia, satu gelaran yang kekal melekat sehingga hari ini. Apa yang membuatkan Dayang terus relevan ialah kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identiti muziknya sendiri. Ketika ramai artis lama tenggelam di telan arus industri moden, Dayang masih mampu menarik perhatian generasi baru. Beliau terus menghasilkan karya berkualiti dan berani bereksperimen dengan bunyi muzik yang lebih segar. Antara kejayaan terbesar dalam era moden kerjayanya ialah lagu duet Haram bersama H.L.
Husaini. Lagu itu menjadi fenomena besar dan mendapat jutaan pendengar di platform digital seperti Spotify. Ramai anak muda yang sebelum ini kurang mengenali Dayang mula jatuh cinta dengan vokalnya selepas mendengar lagu tersebut. Hubungan profesional mereka yang sangat serasi juga membuat ramai kagum melihat bagaimana Dayang mampu bekerjasama dengan artis generasi baru tanpa rasa ego. Selain itu, lagu Lelaki Teragung turut menjadi satu lagi bukti kekuatan vokalnya apabila berjaya merangkul kemenangan besar dianugerah juara lagu ke-31 pada tahun 2017. Persembahan Dayang malam itu masih dianggap antara persembahan vokal terbaik dalam sejarah AJL. Ramai penonton mengakui mereka meremang mendengar cara Dayang menyampaikan lagu tersebut dengan penuh emosi. Bukan itu sahaja, Dayang juga dikenali sebagai artis yang sangat menghargai warisan muzik Malaysia. Melalui projek seperti album Berlagu, beliau menghidupkan semula lagu-lagu klasik Melayu dengan sentuhan moden, tetapi masih mengekalkan jiwa asalnya. Tindakan itu membuat ramai peminat lama dan baru semakin menghormati dirinya sebagai seorang pengkarya yang benar-benar mencintai seni. Dalam kehidupan hari ini pula, Dayang dilihat semakin tenang dan bahagia. Awal tahun 2026, beliau melancarkan lagu raya berjudul Senyum Gugur di Penghujung Doa. Sebuah lagu penuh emosi yang menyentuh tentang kasih sayang keluarga dan pengorbanan ibu bapa. Lagu itu diterima baik oleh peminat kerana liriknya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Album pop terbarunya yang berjudul Janji pula membuktikan bahawa Dayang masih mempunyai tempat kukuh dalam industri muzik tanah air. Siri persembahan eksklusif Janji with Dayang mendapat sambutan luar biasa sehingga tiket habis dijual dalam masa singkat. Ramai kagum melihat bagaimana seorang penyanyi yang sudah lebih 2 dekad dalam industri masih mampu memenuhi dewan konsert dengan ribuan peminat setia. Di sebalik kejayaan itu, Dayang tetap memilih untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan jauh daripada sensasi murahan. Beliau kini lebih terbuka tentang kebahagiaan peribadinya dan mengakui sedang mengenali seseorang yang istimewa dalam hidupnya. Walaupun identiti lelaki tersebut masih dirahsiakan, peminat dapat melihat sinar kebahagiaan yang berbeza pada wajah Dayang sejak kebelakangan ini. Apa yang paling menyentuh hati ialah cara Dayang menghadapi tekanan masyarakat tentang soal jodoh. Jika dahulu beliau sering kelihatan malu atau mengelak menjawab soalan berkaitan perkahwinan, kini Dayang lebih matang dan tenang. Beliau menyerahkan soal cinta kepada takdir dan memilih untuk menikmati hidup tanpa terlalu memikirkan kata-kata orang. Dalam masa sama, Dayang juga menjaga kesihatannya dengan sangat baik. Selepas muncul lebih kurus di kaca televisyen dan menimbulkan kebimbangan peminat, beliau tampil menjelaskan bahawa dirinya sihat dan hanya mengamalkan gaya hidup lebih teratur. Dayang menjaga pemakanan, bersenam secara konsisten dan memastikan tubuhnya sentiasa kuat untuk memenuhi jadual persembahan yang padat. Semakin usia meningkat, semakin ramai sedar bahawa kekuatan sebenar Dayang Nur Faizah bukan hanya terletak pada suaranya, tetapi pada ketenangan hati dan ketabahannya menjalani kehidupan sebagai seorang artis wanita yang sentiasa diperhatikan masyarakat. Dalam dunia hiburan yang penuh kepalsuan dan drama, Dayang kekal menjadi simbol keikhlasan, kesopanan dan seni yang bermaruah. Kisah Dayang Nur Faizah mengajar kita bahawa tidak semua luka dalam kehidupan datang dalam bentuk skandal besar atau tragedi yang menggemparkan dunia. Ada kalanya, kesedihan paling dalam lahir daripada tekanan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tekanan untuk terus kuat, terus tersenyum dan terus memenuhi harapan masyarakat walaupun hati sendiri sedang penat. Namun Dayang membuktikan bahawa seorang wanita yang lembut juga mampu menjadi sangat kuat
apabila memiliki prinsip dan cinta yang tulus terhadap apa yang dilakukannya. Selama lebih 2 dekad berada dalam dunia hiburan, Dayang Nurfaizah tidak pernah kehilangan maruah dirinya demi populariti murahan. Dalam industri yang penuh persaingan dan kontroversi, beliau tetap berdiri sebagai simbol artis sejati yang menjaga nama baik, menghormati peminat dan tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik melalui muziknya. Itulah sebab mengapa namanya terus dihormati sehingga hari ini. Dayang bukan sekadar penyanyi bersuara hebat, tetapi lambang ketabahan, kesopanan dan kesetiaan terhadap seni. Dari seorang gadis muda dari Kuching hingga menjadi Ratu R dan B Malaysia, perjalanan hidupnya dipenuhi pengorbanan, air mata dan kesabaran yang luar biasa. Walaupun sering diuji dengan tekanan industri hiburan dan persoalan tentang kehidupan peribadinya, beliau tetap memilih untuk hidup dengan tenang dan bermaruah. Semoga kisah Dayang Nurfaizah menjadi inspirasi kepada kita semua bahawa kejayaan sebenar bukan hanya tentang glamour dan kemasyhuran, tetapi tentang bagaimana seseorang mampu menjaga hati, prinsip dan harga dirinya sepanjang perjalanan hidup. Jika anda turut tersentuh dengan perjalanan hidup Dayang Nurfaizah, jangan lupa tekan like, share dan subscribe untuk terus menyokong channel ini. Kongsikan video ini kepada keluarga dan rakan-rakan agar lebih ramai dapat mengenali sisi sebenar seorang legenda wanita yang begitu disayangi rakyat Malaysia. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam kisah penuh inspirasi yang seterusnya.